Angin daripada blower ni memang laju. Ini adalah mini blower turbo fan daripada kilat. Design dia memang lawa. Warna dia pun kuning hitam ni sangat menarik. Turbo fan ni dia ada dua function. Satu vacuum, satu lagi blower. Di bahagian sini adalah USB Type C untuk charging port. Bahagian hadapan ni adalah dia punya switch on dan off. Ini pula adalah lampu untuk kelarasan dia daripada slow kepada kuat. Bahagian tepi blower ni dia ada pisau tau untuk korang potong tali ke apa-apa ke. Memang tajam. Tengoklah blower ni habis dah kena tampal stiker dengan anakku. Angin daripada blower ni memang kuat. Korang nak buang abuk-abuk yang ada kat sini pun renang je. Habis tengok buang abuk berlari. Yang ini bahagian slow yang paling kuat ni. Dia bunyi laju dah macam ribut. Jadi kalau korang nak dapatkan mini blower daripada kilat ni, link aku ada sediakan.